Dia akan berbeza sebab tak nampak sangat dia. Sekejap, saya buat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Jadi contoh kan, ini kan beza kan. Dia beza sikit. Okey, yang ni dia jadi cerah. Yang ni dia jadi cerah kan. Okey, yang ni tengok beza dia. Color dia akan jadi cerah. Kalau video kita gelap, kita boleh pakai lain ni. Dia gelap nampak? Tak jelas kan? Yang ni macam HD sikit. Si blue ni nampak cerah. Okey, tu filter. Oh, ada lampu kanan. Itu depan. Yang depan. Sebab kamu boleh main lampu. Kamu boleh. Nampak? Okey. Makan sini. Okey, nampak tak? Okey, cikgu. Terus. Okey, yang tu filter boleh explore lah. Boleh explore filter-filter yang ada lah. Tapi kebanyakan seperti biasa lah, dia pro yang banyak. Pro. Okey. Pro tak? Okey, seterusnya ialah audio. Okey. So audio ni macam bak kata tadilah yang copyright ni kan. Untuk komersial, kita memang tak boleh guna lagu yang popular. Kebanyakannya lagu yang memang dalam CapCut sendiri. Disebabkan CapCut ni dia satu syarikat dengan TikTok. Jadi kita boleh tahu agak-agak lebih kurang lagu tu boleh pakai ke tak boleh pakai bila dia masuk CapCut dan bila masuk TikTok. Okey. Tetapi masih ada lagu yang tak lepas juga. Ya. Walaupun dia duduk kat CapCut, tetapi masuk TikTok pun Dia ada jangan variation, ya. tak lepas juga copyright. Dan juga video yang sama kalau kita letak dekat Facebook Lagi lah. pun sama. Dia baru. Kalau lepas kat TikTok belum tentu sampai dekat Facebook tu lepas. Jadi kena try and error. Kita kena try and error supaya kita tahu dah lagu-lagu yang memang lepas untuk kita publish. Okey. Cikgu, macam lagu yang kita create tadi dekat Suno tu, macam mana kita nak add lah? Tadi nak try add dekat tu tak letak. Oh, sebenarnya lagu kat Suno memang kita boleh pakai. Ha? Lagu kat Suno memang boleh pakai. Sebab cuba cari search di Bila dalam kita device. download, kita kena download MP3. Tapi tak perlu ada Pakai iPhone ke pakai Android? Android. Android dulu dekat file download. Tapi masa kita nak add tu dekat dalam sama ada TikTok ke dalam tu dia tak update dalam di Ada, dia sebenarnya kat sini. Saya tunjuk. Jadi punyalah beri nak cari kat dia. Ini dekat CapCut kan? Masuk kat mana? Daripada TikTok? Dekat TikTok. Tak boleh. Tak boleh. Oh, tak ada. Kena masuk dalam yang dalam. Kena masuk edit CapCut masuk dulu. CapCut lah. CapCut dulu baru masuk situ. Ya, CapCut tu kalau dah masuk dekat mobile, sekejap. Saya Tak tunjuk. dapat kat tadi tu. Dia masuk TikTok sampai kiamat dia. Tak, sebab masuk dah dekat dalam ni tapi tak dapat masuk dalam. Okey, kalau dalam CapCut mobile, Dah buat sana. bila kita letak audio, Ha? bila kita letak audio kan, Dalam CapCut masuk. sekejap.
Okey, katalah kita letak audio. Lepas tu kita pergi kepada sound. Tak keluar. Okey, dekat sound tu, dekat telefon ni, nampak tak ada empat logo kat atas tu. Recommended, lepas tu logo 4 segi, lepas tu logo TikTok, lepas tu logo macam bendera. So tekan yang nombor 2.